Ini semua gara-gara ini lagi gila bersama Maggi kari. Farah kena makan apa? Dalam baldi kan. Faizal kena makan ghostan. Aku punya lagi gila. Kalau tak percaya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh lihat jari jemariku. Tak pernah dia buat dari aku sendiri. Kita biarkan Maggi ini selama 2 minit. Ni Maggi cepat dimasak, lebih sedap dimakan. Dah, sikit-sikit. Ni nama dia Maggi kosong ya tuan-tuan puan-puan. Sebab anak-anak I, dia tak suka letak sayur, dia tak suka letak telur, dia suka makan macam ni, original kata dia. Dia nak masak ni. Kita tunggu lagi 30 saat. Kalau rajin boleh kira sendiri inilah cabaran dia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Bersama saya AG, sepatutnya saya AG, tapi hari ini dicabar supaya untuk menjadi Fifi sambil bagi makan anak-anak dengan dress up. Hai, apa khabar semua? Ni Fifi, siapa? Ras tu? Eri lah. Jom makan, jom. Nah, adik, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Sedapnya. Alah, kenapa tumpah bang? Ma, tumpah. Pergi ambil kain. Cepat ambil kain. Ni ada kain ni ada. Dia pergi tumpahkan. Tak baik saya. Jambut air kacau ni. Sudah. Pedas sikit lah, biasalah Maggi kari meletup kan. Jangan jadi tambah je. Jadi yang makan sedap sedap lah. Memanglah sedap. Makan. Tambah. Jadi tambah telur. Nanti. Telur tak ada. Awak tu tak boleh makan telur. Tak bebek. Ya Allah, rambut ni kacau. I nampak punggung I. Tak kuasa. Pertama kali Fifi makan Maggi sambil pakai macam ni nah. Macam ni sedap. Sedapnya. Sebab kita letak dalam pinggan ni sebab dia tak nak panas. Gigit. Daddy pula. Daddy. Akak pula. Kena kasih habis ke? Lagi nak? Lagi nak? Ni cabaran tau bang. Kau jangan buat macam ni pula. Ni nasihat mak ni. Lagi bang? Bang! Lagi tak? Lagi. Nah. Aduh. Sakit pinggang ni dia. Gigit. Kalau pedam namanya. Gigit. Muhammad Aras. Sudah. Dia tak. Nah. Dah minum air nak? Nya. Kan. Enggak. Okey. Oh, lo. Jatuh lah pula. Kat sini. Menyetul dah sini yang makan. Tutup. Jadi boleh makan banyak. Aku makan rambut aku sendiri. Makan. Rambut lagi nak. Alhamdulillah dah habis dah. Anak-anak pun dah kenyang. Ini semua gara-gara ini lagi gila bersama dengan Maggi kari. Ini antara cabaran yang ini kena buat lah. Kena masak macam ni, kena pakai rambut ni. Nasib baik baju dengan seluar legging ni orang sponsor. Ada kat situ. Dah lah. Susah lah. Harap-harap korang undi lah ya. Kalau abang-abang kat luar sana nak try pun boleh juga. Feel. Minum. Hidup.